Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad, dalam episod Malaysiaku yang ke-35 kali ini. Dan saya berdoa kepada sahabat dan kawan-kawan yang menyaksikan video saya pada kali ini sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa semoga negara kita Malaysia sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel saya, mohon di-subscribe dahulu. Mudah-mudahan ianya dapat membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, di dalam beberapa siri video saya sebelum ini, saya telah bicara dan berkongsi maklumat dengan sahabat dan kawan-kawan semua berkaitan teknologi yang akan menguasai dunia pada masa hadapan dan bagaimana negara kita Malaysia berhadapan dengan ledakan teknologi ini. Antara teknologi-teknologi yang telah saya bicara termasuklah teknologi AI, teknologi digital, teknologi kebendaan, Internet of Things, dan juga teknologi semiconductor dan data centers. Jadi dalam video kali ini saya ingin berkongsi maklumat dengan sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua tentang satu lagi teknologi yang tidak kurang pentingnya sekarang ini, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ringkasnya ICT. Teknologi ini sudah mula menguasai dunia sekarang ini. Hampir setiap saat orang menggunakan teknologi ICT ini, menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Malah dunia seakan-akan menjadi semakin kecil dengan wujudnya teknologi ICT ini. Sebenarnya kemajuan dalam teknologi ICT ini telah mendatangkan banyak manfaat kepada individu, masyarakat dan negara kita Malaysia. Segala urusan baik kerajaan maupun swasta dapat dipercepatkan melalui kemajuan teknologi ICT ini. Jadi ianya bukan sahaja boleh menjimatkan masa, tenaga, malah wang kerajaan kita sendiri. Jadi mana-mana negara yang tidak mengutamakan teknologi ICT ini akan ketinggalan dalam ekonomi dan juga arus pembangunan. Oleh itu, mari kita sama-sama lihat sejauh mana prestasi negara kita untuk respon kepada perkembangan teknologi ICT ini. Sebelum kita pergi jauh lagi, mungkin kita perlu tahu apa itu teknologi ICT ini. Jadi secara mudahnya, ianya adalah satu sistem yang memudahkan kita menghantar dan menerima maklumat pada bila-bila masa dan di mana sahaja kita berada. Ianya termasuklah mana-mana produk seperti handphone, komputer, smart TV, email atau robot yang membantu kita berkomunikasi dalam bentuk digital. Seperti yang saya dah sebut tadi, di mana negara-negara yang ketinggalan dalam membangunkan teknologi ICT ini akan terpisah daripada arus perdana ekonomi dan pembangunan global. Namun sebagai sebuah negara yang sedang membangun, Malaysia menghadapi banyak cabaran dalam penggunaan teknologi ICT ini. Yang pertamanya ialah kesedaran yang rendah tentang kepentingan penggunaan ICT dalam urusan harian di kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, keselamatan dalam penggunaan teknologi ICT ini yang kurang meyakinkan. Ketiga, kemudahan asas internet yang tidak menyeluruh di negara kita. Dan yang keempat, kurangnya tenaga kerja yang mahir dalam bidang ICT ini. Sehubungan dengan itu, mari kita sama-sama lihat prestasi dan juga pencapaian Malaysia dalam bidang pembangunan teknologi ICT ini, baik di peringkat global ataupun di peringkat serantau di Asia Tenggara ini. Untuk tujuan itu, indeks yang sering digunakan untuk mengukur prestasi pembangunan ICT ini ialah Indeks Pembangunan ICT atau ICT Development Index yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Dalam satu maklumat terkini, kita dapati bahawa Malaysia berada di kedudukan ke-15
di peringkat dunia dan ketiga di rantau ASEAN dalam Indeks Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ini untuk tahun 2023 dengan skor kita sebanyak 94.5 daripada 100 markah, mengatasi purata global yang di mana skornya sebanyak 72.8 markah. Pencapaian ini kalau kita lihat di peringkat ASEAN pula, kita menduduki di ranking yang ketiga di belakang Singapura dan juga Brunei, malah kita mengatasi Thailand, Vietnam maupun Indonesia. Daripada 10 indikator yang dinilai oleh indeks ini, kita dapati bahawa pencapaian cemerlang kita antaranya ialah yang pertama, liputan yang luas bagi rangkaian mudah alih 4G. Yang kedua, langganan jalur lebar mudah alih yang tinggi. Yang ketiga, harga yang rendah bagi langganan jalur lebar sama ada ianya mobile ataupun tetap. Yang keempat, kadar penggunaan internet yang tinggi. Yang kelima, pemilikan telefon bimbit yang tinggi. Dan yang keenam, kadar ataupun trafik internet yang tinggi. Saya berpendapat elok juga kita lihat beberapa pencapaian terkini Malaysia di dalam beberapa indikator penting yang terkait dengan pembangunan ICT ini. Yang pertamanya, kita lihat jangkauan internet. Maklumat di sini kita dapati bahawa di awal tahun 2025 ini Malaysia mengetuai negara-negara ASEAN dari segi jangkauan internet dengan lebih kurang 97.7% penduduk kita diliputi internet, diikuti oleh Singapura 95.8%, Thailand 91.2% dan Indonesia sekitar 75%. Keduanya, kita lihat pula kelajuan internet. Jadi kelajuan internet ni juga penting kerana speed yang tinggi, yang laju menunjukkan infrastruktur telekomunikasi yang baik dan mantap. Dalam hal ini, kita lihat di awal tahun 2025 ini Malaysia mendahului negara ASEAN dengan mobile internet speed setinggi 172 Mbps, diikuti rapat oleh Singapura 162 Mbps, Vietnam 134, Thailand 102. Indonesia mencatat kelajuan yang agak rendah sekitar 40 Mbps sahaja. Di sini ditunjukkan juga bahawa mobile internet speed kita pada tahap 172 Mbps ini menduduki ranking yang ke-11 di dunia. Kemudian itu, untuk talian tetap pula, data terkini sehingga April 2024 yang lalu menunjukkan bahawa speed bagi fixed broadband di negara kita berada di tangga ketiga di peringkat ASEAN dengan speed 137 Mbps di belakang Singapura 284 dan Thailand 232 Mbps. Speed ini meletakkan kita di ranking ke-38 dunia. Kita percaya banyak lagi usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak berwajib bagi meningkatkan prestasi ICT di negara kita. Jadi antara inisiatif yang agak penting yang sedang dilaksanakan sekarang ini ialah inisiatif 5G. Sehingga suku keempat dalam tahun 2024, kita telah mencapai sekitar 53% kadar penembusan jalur lebar mudah alih 5G melalui lebih daripada 7,400 tapak pelancar 5G yang sudah siap dibina. Sekarang ini sudah ada sekitar 18 juta langganan 5G di negara kita. Malah Malaysia adalah antara negara yang mencapai prestasi 5G terbaik di dunia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, semoga sedikit sebanyak maklumat yang telah saya kongsikan sebentar tadi di dalam video ini memberi sedikit manfaat kepada kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, kemudian like dan juga share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana.
Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.